Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, bertemu lagi di channel Encik Nelayan. Okey, dekat depan saya ni adalah buah durian Musang King. Okey, ini adalah buah durian Musang King yang sisa semalam tak habis makan. Pagi ni saya cuba makan lah. Tengok walaupun dia dah hampir 3 hari gugur, isinya tetap sedap lagi. Dia tak lembik sangat, dia tak berair. Kalau tuan-tuan tanam pokok durian Musang King ni memang puas hati. Sebab apa? Sebab isi dia tu kuning, tebal, biji dia kesek, biji dia kecil. Lepas tu isi dia sedap, ada manis, lemak, pahit-pahit. Sebab itulah durian Musang King ni sampai sekarang ni memang top. Orang ramai cari, memang isi dia sedap. Kalau tuan-tuan nak tanam benih dia ni, nak tanam benih dia ni, boleh dapatkan dekat Raf Durian Farm. Kat kebun saya ni ada beribu-ribu pokok anak benih durian Musang King, Blackthorn, IOI, TK. Tapi yang paling banyak Blackthorn dengan Musang King. Sebab dua jenis pokok ni kalau kita tanam tak rugi. Sebab kita tahu buah dia ni memang mahal. Sebiji tak ada main 2-3 ringgit. Sebiji main puluh-puluh ringgit. Kalau buah yang kecil tu dapatlah harga dia belas-belas ringgit. Kalau buah yang saiz-saiz bulat tu, saiz 2-3 kilo, dah main 40, 50 ke 100. Untuk buah yang 4 kilo, tuan-tuan tahu tak harga dia berapa? Buah Musang King yang grade standard 4 kilo, buah dia dah 150 hingga ke 200 satu biji. Itu bergantung kepada musim. Kalau musim banyak, buah dia turun sikit. Harga dia 30 lebih 1 kilo. Tapi kalau buah luar musim, satu biji kalau grade A boleh cecah RM90, RM80, RM90. 9 ataupun 8 kali 4, 300 lebih sebiji. Itu kalau buah time tak ada. Kalau buah banyak, harga dia dalam 30 1 kilo. Grade A. Kalau grade C yang baby tu jangan ceritalah, buah tu memang murah. Kalau dekat kebun boleh dapat dalam RM8 saja. Grade baby tu kalau yang grade A, grade B memang tak dapat bawah RM10. Buat masa ni memang buah tak berapa banyak, tapi adalah. Kalau tuan-tuan nak datang makan durian, boleh booking dekat Raf Durian Farm. Bandar Temeloh, berdekatan dengan Exit Tol Temeloh, 2 minit saja daripada keluar Tol Temeloh. Okey, boleh datang kat sini, bawa anak-anak, sambil-sambil jalan kat Bandar Temeloh, sambil-sambil makan durian, sambil-sambil menikmati suasana dalam dusun durian. Okey, kalau anak-anak nak mandi kolam pun boleh. Kita ada 2 biji kolam kat sini. Ini untuk yang open punya, yang public pool. Yang dekat, yang private pool ada dekat atas sana. Nanti kita bawa tuan-tuan jalan kat sana, ambil gambar dekat kawasan yang private pool punya. Okey.